bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opah. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opah suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. 15! Dah nak kalah dah tu. Kejap, Kak. Orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Weh, pegang kuat-kuat weh. Angin kuat sangat ni. Sudah koyak. Kita pulang ajak yuk, Bebe. Kayaknya mau hujan ni. Ya, elok semuanya balik. Lagipun angin kuat sangat. Susah nak main layang-layang. Alah, sudah putus. Bye, guys. Yeay, kita menang. Yeay. Dah menang. Pergi balik cepat. Akan nak pergi kedai. Akak pun cepat balik. Ya. Ish, baik balik je lah. Bagus, semua dah balik. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Apa? Terus tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Diorang tak balik lagi. Hello? Alang, Upin tak balik-balik lagi. Tak balik lagi? Yelah. Noh, tak ada elektrik pula. Halo? Halo? Opah, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opah. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku.
Dia angkat semua benda dalam jalanan dia. Atuk! Puting beliung kita! Cepat! Lagi! Ayoyo, nasib itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Opa, tengok sana. Macam ribut puting beliung. Biarlah tu. Nak ke mana ni? Masuk rumah. Jangan, tak selamat. Kita ke bawah rumah. Alamak, sayangnya. Dah tu, duduk sini diam-diam. Puting beliung dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dah bawa kita orang terbang. Betul-betul. Takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap balik cepat? Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Datuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Juga memang. Ipin, pergi balik. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul. Sebelum ni tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantas akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Kita dapat rumah baru. Yeay! Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya Atuk? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Atuk. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh compang tidur? Yeay! Boleh tidur dengan Atuk. Jom. Kakak, Atuk nak tidur sini. Kita makan. Macam mana nak mula ni? Mana? Satu saja. Mimi, Fizi, beli
aiskrim ke? Meme belanja. Iya, belanja kita orang juga. Tak cukup, Ma. Dia sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya Kak? Awan mendung, suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkejut melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Kau semangat Abang Is ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya loh, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari, tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya loh, betul punya. Dia terbang sana, sini, sana, sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Pandai memang bergurau. Jangan marah. Takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti materi yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu, nampak? Kat luar dah gelap. Kata. Caka-caka. Lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok.
Jangan berlari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak je. Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut, Kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Cepatlah. Nanti habis cerita di G.O.S. Tak cepat ni. Tapi dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bau asap. Alah. Apa kopi? Lembaga hitam. Agak itu. Yelah, siapa lagi? Ingatkan lembaga hitam yang menakutkan. Sibuk dengan lembaga hitam. Bukannya nak tolong akak. Ros, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suaraku. Bila Ros datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsung dah terbakar. Ish, Ros. Lalainya kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Yang kau orang berdua pula langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengan radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali Ros akan lebih berhati-hati. Kita orang pun. Kita orang janji tak boleh lagi. Yelah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Dapur terbuka. Akak kau lupa nak tutup lah tu. Dah, pergi tutup. Mungkin cepat. Bisinglah korang ni. Tepi. Doktor ni. Apa pula pinggan mangkuk ni berterabur? Nasib baik pinggan ni tak pecah. Lembaga hitam! Opa, abang cepat!
pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri terpotong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ish, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cemipin.